Assalamualaikum. Ashwat. Ya. Ismail. Yes, Dato' Sri. Sekarang seorang KP. Amazing. From a journalist to a producer lah, to a editor, to a chief editor, and then lepas tu you went across flotilla, you got arrested, you came back alive looking so much younger. And how did all this start? Even I wonder myself, how did it start? But growing up as a single child, I think my environment shaped who I am today. In fact, I grew up with the influence of the elderlies, my late grandparents, my late father, of course, and a lot of grand uncles. Some of them still alive, some of them have passed on. In the world of unknowns, in which when I was younger, I don't know what I want to do in life. As simple as that. What am I good at? Certain things that it was shaped as such. I'll give you one example. I played sepak takraw before, but I didn't know that I was good at it. I played a lot of sports, but growing up as someone can be considered as hyperactive. My mother enrolled me. I can vouch for that. You're still hyperactive. My mother enrolled me into a private sports club, football club to be precise. And it shaped me who I was and who I am today. And kalau nak diperhatikan dengan lebih teliti, from world of academic, I was really bad at it. I'm not good at exam. I'm not good in putting attention in classes. And I fail many subjects. And I spend a lot of my time, especially in sports. Besides sports, then my weakness was to give full attention in classes. Tak boleh. Concentration span tu, the attention span was very low. Even then, there's no social media, but there's no attention span. I think super low attention span compared to my other classmates. Hence why I failed additional math, and I failed chemistry. My SPM wasn't great at all, and then after that I dropped out accountancy. I was an accountancy student. I don't have any MBA from any good universities, and I didn't have any good credential with regards to the world of academic journey. And I think when people offered me something, I asked them twice, are you sure? I don't think, I'm not like other prominent figures who really excel in the world of academic, the whole throughout their journey, understand here and there. Kita menega macam-macam adalah, tapi kita taklah lalu perjalanan macam mana best student before. You made somebody out of yourself. Tell me that journey. I think Alhamdulillah because of I had a good mentors. Maknanya pergaulan tu mustahak. Walaupun kita gagal dalam akademik, pergaulan kita sebagai mentor kita itu penting dalam kejayaan. Good mentors, one of them, Datuk Suhaimi Sulaiman, second Tan Sri Razali Ismail. Of United Nations, and the one who shaped with that family friends from Alostak. This Alostak clan community helped me a lot in terms of understanding the world, understanding challenges, and navigating the challenges is another. And managing that as well. For example, when we're not good in school, when we're not good in classes, of course, you don't know how to navigate certain things. I like that word, navigating your challenges. So, sebabkan audience kita kadang-kala, bila kita dah gagal, kita jatuh, sekali susah nak bangun, dua kali kebanyakannya tidak akan bangun. Tetapi ni disebabkan pergaulan, disebabkan kenalan dan navigation of your challenges tu. Tell us more. You know, this is a message to the people out there that you can succeed. Most important part is to recognize your weaknesses as well as your strength. I recognize my weaknesses more than I recognize my strength. And then you understand how to go about the weaknesses. And in fact, if you ask me personally on how to identify weaknesses, in which to me that's also a strength. Success could only happen if you move from one failure to another. One failure, up to the point that you learn from the failures as well? Learn is one thing, but having the ability to face another failure is another. You learn and then you must have the strength, kekuatan untuk menghadapi cabaran yang satu lagi. Kegagalan atau cabaran yang satu sebab lagi. Dia asyik gagal je dalam hidup ni. So bila dia gagal kata okay. Then you fail another round. So then you
start to focus on what would be your next step, one after another, one after another. Hence why I think I have to thank throughout the journey of my career building as a journalist. I'm very thankful previous leadership of Astro. And for example, Rohana Rozahan, and then after that, Mr. Henry Tan, of course, Suhaimi throughout the journey. Suhaimi was my lecturer, making sure when I failed twice and then jump into a super focused niche of broadcast management and marketing communication in Academy TV3. Suhaimi was the one who hand-holding me throughout. Oh, wow. So I think he could He's a see, fabulous man. yeah, he could see things. He could see this particular kid Has got this something. particular niche. He took me in. In fact, I was supposed to report to TV3 back then, but I decided to join his small little company, doing a lot of big little works. I love that. Small little company, big little works. And while working on a lot of new things at that time, online TV wasn't that big, but online TV, we were big on online TV project. And then, back in 2005, 2005, yeah. 2005. Mula-mula kan No, online TV. I haven't graduated yet. I was supposed to further my study at Melbourne University, but I decided to choose money over. I'm not sure whether it's a right move or wrong move, so we cannot say things on behalf of others. But on behalf of myself, I am glad I chose that path. So Suhaimi pun was really great. That time, he knows internship. I give one example. Internship in 2005, I rasa my batch yang pergi ke big media organisations, their intern or their internship, they were paid about what, 400 ringgit, 500 max. 450, 500. 500. Oh, shock. So Haimi gave me 3,000 ringgit. Then he asked me one good question. Do you want to be small fish in a big pond, or do you want to be a big fish in a quite a medium-sized pond but ready to be at the bigger sea? So I said, okay, as long as the money is there. So I decided to not to further my study, postpone my study to Melbourne University. Instead, I continued the journey as an intern, and after that he took me in as a permanent staff. That was the point where Astro approached us to propose Malaysia's first 24-hour news network. Wow. Called What Astro Awani Now. And that's what you That was and Suhaimi. 20 years ago, and then 19 years of establishment of Malaysia's first 24-hour news network, Astro Awani. Yeah. That was your challenges. You navigated your challenges. You had that strength in you until you are where you are now. But what message that you have sent to me now after listening to you talk is you tak lupa your beginning. What helped was the nature of being a journalist. In which the nature of being a journalist is, among others, would be you will always on ground. You need to understand the pulse, whether the pulse of the industry, whether the pulse of the people, whether the pulse of the workers, whether the pulse of everybody. So the pulse. I think that's the nature of being a journalist. Hence why journalists work hand in hand with politicians, most of them. Hence why we know each other because of that too, because of that dynamic and the same symbiosis. Because policymakers, journalists, communicators, semua ni dia ada hubung kait yang tinggi. I think sharing this particular journey with the rest of the people, yang kita nak abang ke orang kata, it's okay to fail. Yes. It's okay. What most important is the impact that you want to bring to the people and to the ground. Betul. The beginning tak boleh lupa. Sebab kalau kita lupa beginning, kita ada masalah kat tengah. So bila kita nak sampai tengah, kita tak boleh lupa pula yang tengah nak sampai. And sometimes I consider myself and why did I make this decision to join the government? Yes, I was going to ask you that. From a corporate sector, you know, you were doing so well, and then now you're doing better, but government. Yeah, I think that shifts. Orang kata okay, mungkin Ashwat nak belajar kot tengok belah government. I think that's the right answer too. Nak belajar juga at the same time and understanding because we've been working with government the whole journey of 19 years as a journalist, even as an entity running private entity that look deeper into how to sustain and survive in term of your PNL. Anak-anak buah you 120 orang nak kena periuk nasi, nak kena jaga. Betul. So all of this needs good dynamic and maintain certain level of optimism and also agile in dealing with partners, stakeholders. So sebab when in leadership, I think what I learned best from Tan Sri Razali Ismail told me, to be a good diplomat is not to make sure that everybody is happy, but to make sure is everybody understand what everybody's need. I think hence why he's one of a very prominent diplomat and could manage like everybody daripada pelbagai negara
in the street of Manhattan. Betul. Then those days, kita pula tengok macam mana dia navigate the world. Up to the point that we feel that the world is small. Hence why then dia didik kita untuk ada purpose driven. Purpose dia untuk apa kita buat ni. For example, throughout my journalism career, I decided to be there in Middle East all the time. I decided to be negara-negara berdepan dengan bencana. Setiap kali ada bencana, within 24 hours we have to be there. So apa yang kita nak buat adalah to gali the essence what's going on. How can I be useful to the society? Selamat kita ni, role kita ni apa ni untuk nak hidup di atas muka bumi ya? Sekali kita tanya. Sebab kita sentiasa rasa tak berguna. Because when you fail a lot in life, right? SPM pun tak terror, but nothing, no success story that can make your parents proud. So I keep on asking myself, dah lah aku anak seorang, tak ada adik-beradik lain. What can make them be or feel proud of? Among others, then I got this opportunity, and then after that, throughout, I was part of the Astro Emerging Leaders Program to build who I am. As from leadership perspective, out of 3,000 or out of 4,000 staff, they chose 12 people for my batch. And that's also partner up with Melbourne University, Astro, Melbourne University, as well as some of the Harvard trainers. Wow. Okay lah, I think 1 year journey throughout this leadership course, and we were exposed to training with CNN of the world and understanding a lot of partners across Malaysia, across the region, juga internationally. Saya rasa alhamdulillah lah, dia main ikut tu. Dia tak main ikut cara the mundane way. The normal way. The normal way rather, yeah. You have been at one end of the spectrum in the corporate sector, Astro dan pelbagai. Now you are with the government, decision maker, policy creator. What would you do? Was your challenge there that you could fix here? Oh wow, this one I have to express my deepest gratitude to those lecturers, trainers when I did my senior fellowship in public service, Lee Kuan Yew School of Public. Yes, I read that. National University of Singapore. So yeah, I think Professor Cheong Guan and Prof Yaakob and the rest of those professors really not just expose, not just about learning, but also rigorously look into one particular matter, and that's how you realize to form a policy that look across all spectrums comprehensively, not just short term, medium term, but could sustain long term, adalah sesuatu benda yang sangat sukar. And then you realize to be a policy maker, and you went through that journey, and you were senator, bertarung, bertempur, berbahas, berdebat, bergaduh, melobi. So I think those drive my understanding and push me further into, okay, now let's swim into this pula. Then you realize from corporate sector, you've been doing predominantly driven by purpose, which is almost the same purpose. It's just that when I was with Astro Awani, it's more on revenue making to make sure we can sustain the business, ROI, my first priority. Now I'm leading Jabatan Penyiaran Malaysia. Commercial driven is not really my number 1 priority. It's more number 2 priority, or rather number 3 priority. What number 1 is only 2 areas. How you can be better in terms of 1, empower the people. People means we serve the rakyat, empower the rakyat. And second, making sure the industry not just survive but succeed. So these 2 areas, when I was in Awani, I realized that okay, these are also my areas, which is we are pro people, pro business, and pro nation building. Same goes when you are inside. Nation building is definitely number 1, people number 1, and business also number 1. So area of prioritization is very clear. So the best about being in government is that we have the ability to see ourselves beyond competition. It's more on the competition rather than competition. Cooperate, compete. For example, how I see Astro, how RTM see Astro, how Jabatan Penyiaran see Astro, they are not our competitor. How we see Media Prima, we are not competing each other. We are as one entity of so-called making sure people in the media industry not just survive but succeed. Also the industry grow. And navigating throughout this particular, the world of, I would say, full of challenges yang kita tak tahu apa nak mai, and impact daripada apa yang jadi Hormuz shock or Hormuz Straits straight to the people kat Kuala Nerang. So throughout this particular, I would say, the chain of impact, where are we?
Are we here? Are we here? Are we here? Are we here? And we are everywhere along the way. So, how do we respond throughout this particular part of these challenges? How do we respond during this particular phase of challenging period? And macam mana to make sure orang dan industri naik sama-sama. That's why I said we don't have to look ourselves as competitor. This is an era where you have to collaborate more than competing. Now is the era and days of collaboration. You collaborate, the pie is so big. You do not need to kill anyone. You can enhance each other and still make good money and good friends. And it is that energy that is needed in the world right now. With what's going on, we need that sort and form of energy. We need to collaborate more as opposed to compete against one another. Dalam konteks ini, yang turut dia memberi impak langsung adalah cara orang melihat apa itu kepimpinan dan kepemimpinan. In this regards, according to Professor Collier, the best leader today adalah yang berani kata, oh, saya tak ada jawapan kepada benda ni, saya tak tahu dan kita perlukan semua orang untuk kita bersama untuk mencari jawapannya. So 30 years ago, we were exposed a leader must have a lot of all the answers in the world. Leader charismatic, bila dia kata dia lebih bersifat, kita tengok dia macam dia lah the best sebab dia boleh tompak dia punya leadership tu. Law ni, because everyone is intelligent here. Betul? Now collectively brain kita gabung pun nak fight dengan super agentic AI, kita kalah. Betul? Dan maknanya lah ni semua orang cerdik, even cerdik daripada cikgu dan leaders. Up to that extent because information tu masuk. Dan laju. People no longer search on Google. In fact, people just ask questions straight away from the AI platform. How do you define leader? I think we are just a coordinator and the focal point to coordinate and empower everybody to make sure that they impactful and useful. And when you combine these force together, you are the focal point, you know nothing, but you bring them together. So you are the coordinator. Seorang pemimpin tu perlu ada keyakinan diri untuk menjadi seorang penyelaras di mana berani untuk mencongkil bakat-bakat yang sedia ada. Because some leaders are afraid. A leader could see that. They could see, okay, now with that strength, you should be my attacking midfielder rather than striker. Dia bagi pengkhususan. So, because of you know the weakness too, you could see deeper into the strength and you understand what would be his fear and weakness. Managing fear and weakness, that's another. But then with that, you complement each other because you have that fear, but that fear is actually his strength. And this fear is actually this strength. Your last message, can you give me 3 ciri-ciri kepimpinan yang hebat? Kalau kita berada dalam situasi yang sangat mencabar, apakah satu perkara yang perlu kita ingat atau lakukan? Be human. In the age of artificial intelligence, artificial super intelligence, be human, number 1. 2, be agile. Be agile. Sentiasa anjal. Kita macam getah dalam pajuan keadaan. Agile. Mana kata untuk berdepan dengan satu keadaan di mana kita terpaksa berubah mengikut dynamic of change. Perubahan kerana teknologi ini akan sentiasa memaksa kita untuk berubah. So you still kena bersifat seanjal yang mungkin. Third, this is what turun-temurun daripada tok nenek. I could identify 8 generations yang turun from 8 Temenggung Wan Musa of Kedah turun sampailah saya generasi yang ke-8 ni. Saya rasa the same thing adalah positive attitude and be kind. Positive attitude and be kind. Positive attitude tu help us, membantu kita untuk dalam apa jua keadaan kita berdepan, bila berdepan keadaan mencabar, apa patut kita buat. And because of that traits yang kita ada tadi, yang kita sebut, kita berdepan dalam keadaan yang kita tak tahu apa nak main, apa yang dalam kawalan kita adalah bagaimana untuk kita respon kepada situasi itu. So makna kata, mainlah apa bentuk pun, your response matters. Because yang tu dalam kawalan kita. Again, many thanks. Tuan-tuan, perempuan di luar sana, kegagalan tidak berarti untuk selama-lamanya. Kegagalan akan membawa kejayaan jika kecekalan itu berada di dalam hati anda. Keikhlasan, kejujuran, kecekalan dan jangan mudah berputus asa. InsyaAllah, anda akan berjaya. Ashwath Ismail is the proven
buktinya. Terima kasih. Allah Ta'ala. Assalamualaikum Thank you. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dominasi jenama anda dengan dua sisi, TV dan digital dalam satu platform. Jangkauan lebih luas, impak lebih padu. Jenama anda bukan sekadar muncul, tapi diingati. Ini bukan tajaan biasa. Ini cara baru kuasai pasaran. Jom jadikan jenama anda pilihan utama Malaysia. Tempah slot anda sekarang. Iklankan jenama anda agar dipercayai ramai. Layari www.knkvgroup.com. Anda mahu anjurkan acara yang berprestij? Layari www.knkvgroup.com. Anda perlukan latihan pemasaran untuk pasukan anda? Layari www.knkvgroup.com. KNKV Group, sebuah produksi periklanan, penganjur acara dan latihan pemasaran. Pilihan jenama-jenama unggul di Malaysia. Dulu, pelajar belajar dari buku, ibu, bapa dan guru. Hari ini, satu video berdurasi 30 saat mampu mengubah pemikiran seorang remaja. Satu trend mampu menjadi ikutan berjuta pelajar. Dan seorang pempengaruh kadang-kala lebih didengari berbanding keluarga sendiri. Anda sedang menyaksikan Dua Sisi dan sekarang ini kita berada dalam sesi debat. Hari ini berada di dalam studio bersama-sama dengan saya dua orang tokoh yang sangat mahir dan juga arif dalam kalangan membentuk jati diri pelajar yang cukup luas mereka punya pengalaman. Jadi saya ingin memperkenalkan di barisan pencadang tidak lain dan tidak bukan saudara Muhammad bin Mohsin atau lebih mesra dengan panggilan Cik Mat. Apa khabar Cik Mat? Baik, alhamdulillah. Dan itu sebagai pihak pencadang dan sebagai pihak pembangkang kita ada juga seorang pakar motivasi dan juga pempengaruh saudara Farhan Rahmat. Apa khabar Pak An? Baik, alhamdulillah. Terima kasih atas jemputan. Saya sebenarnya kagum Pak An. Kagum dengan cara awak duduk sopan sekali. Subhanallah. Memang ini cara saya yang sebenar. Ya, betul tu. Contoh terbaik sebagai seorang pempengaruh. Betul. Betul, alhamdulillah. Terima kasih. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita ingin bongkar ataupun kita ingin menelusuri topik yang cukup hangat diperkatakan bukan saja di kedai kopi, malah di media sosial, iaitu bagaimana pengaruh membentuk jati diri anak-anak kita hari ini. Dan untuk membincangkan tajuk itu, dua insan hebat ini akan berdebat untuk kita lihat apakah sebenarnya yang perlu kita titik beratkan dan apa perkara yang perlu kita khawatiri demi masa depan anak-anak kita. Jadi jika kedua-dua sudah bersedia, ayo kita mulakan sesi debat ini dengan usul Dewan ini percaya budaya mengidolakan pempengaruh memberi lebih banyak keburukan kepada pelajar. Dipersilakan Cik Mat selaku pencadang. Budaya mengidolakan influencer memberi kesan buruk kepada pelajar. Saya sokong. Dan saya setuju dengan kenyataan ini. Kenapa? Ya. Nombor satu, para pelajar belum cukup matang untuk membuat keputusan yang betul dalam kehidupan. Kajian sains psikologi mengatakan pelajar ni yang usia 18 tahun ke bawah, prefrontal cortex, otak depan. Otak depan di bahagian dahil. Ya. Bahagian depan ni, itu otak membuat keputusan. Otak waras. Otak berfikir matang. Otak tu belum sempurna. Otak tu belum cukup penuh dia punya secara biologinya. Oleh kerana otak tu belum cukup sempurna, jadi dia banyak buat keputusan-keputusan yang tidak waras. Oleh kerana tersebut, budaya influencer ni akan merosakkan mereka sebab mereka masih lagi belum mampu membuat keputusan yang betul dalam hidup mereka. Oh begitu je habis gitu ya. Nampak. Terima kasih saudara Cik Mat. Nampak Farhan. Dia bermula dengan hujah sains. Kita persilakan pihak pembangkang untuk mengemukakan hujah terlebih dahulu. Silakan Farhan. Pertama sekali, terima kasih Cik Mat atas pembukaan. Terima kasih hos Hazal Jalil. Pertama sekali, saya nak membidas bahawasanya mengidolakan pempengaruh ini membawa kepada banyak keburukan. Sebenarnya di pihak saya sebagai pempengaruh pendidikan juga di TikTok, di media sosial dan sebagainya, saya memerhatikan bahawasanya generasi sekarang ini sebenarnya sangat-sangat memerlukan masa yang begitu banyak di media sosial terutamanya, dan saya melihat budaya mengikut pempengaruh ini sebenarnya banyak kebaikan. Kerana kita lihat sekarang ni pun dunia dah berubah.
Ramai orang yang mana menganggap bahawasanya media sosial ini merosakkan, tetapi dalam satu sudut pandang yang berbeza, kita dapat menyaksikan bahawasanya begitu banyak ilmu yang mana kalau kita perasan dalam satu video berdurasi 1 minit boleh mengubah pemikiran seorang pelajar yang mana dulunya mungkin 10 helai 20 helai muka surat kena baca. Tapi dalam satu video saja boleh mengubah dan memahamkan seseorang pelajar. Dan bukan takat dalam bidang pendidikan, dalam bidang keuangan, dalam bidang sains dan sebagainya, kita dapat saksikan pengaruh ni bukan hanya sekadar menghiburkan tetapi juga mendidik sebenarnya. Sebagai bukti sekarang kita dapat saksikan tuition pun dah secara online sekarang ni. Jadi kita dapat saksikan perubahan zaman itu sebenarnya mendorong individu-individu yang ada kebolehan ini untuk tampil dalam media sosial untuk memberikan input yang mereka ada. Dan jika kita tengok dari segi pemikiran pelajar-pelajar, sebenarnya pempengaruh tak salah. Sebenarnya mereka yang perlu membuat pilihan. Jadi kalau tanya pendapat saya secara peribadi, pempengaruh tak salah. Tetapi anak-anak muda, para pelajar ini yang perlu membuat pilihan yang terbaik. Siapa yang mereka nak ikut dan siapa yang mereka nak tonton. Jadi kalau baik, maka baiklah. Kalau buruk, begitulah. Itu pendapat saya untuk permulaan kita pada malam ini. Baik, terima kasih saudara Farhan Rahmat. Tuan-tuan dan puan, kita beralih kepada pusingan yang kedua di mana setiap penebat perlu membidas kenyataan pihak lawan. Jadi kita mulakan daripada pihak pencadang untuk membidas kenyataan Farhan Rahmat. Silakan. Baik, alhamdulillah. Kenyataan saudara Farhan Rahmat tadi sangat menarik. Ya. Akhirnya ia kembali kepada para pelajar itu balik untuk membuat keputusan. Maksudnya macam nak kata influencer tu tak masalah. Influencer tu bukan isunya. Isunya adalah tentang membuat pilihan. Inilah yang saya ingin sentuhkan dalam isu ini. Sebab para pelajar ini, mereka masih lagi belum cukup matang untuk membuat keputusan dalam hidup. Maka dengan itu, influencer dia akan mengajar erti kejayaan palsu. Kejayaan palsu ni apa? Kejayaan akan diukur berdasarkan berapa ramai followers. Kejayaan atau pendapat diukur berdasarkan berapa banyak like dia dapat, berapa banyak share yang dia terima, berapa banyak love yang dia dapat. Lalu orang kata ini pendapat yang betul. Dan ini sebenarnya adalah satu kesilapan sebab ramai orang suka, ramai orang share belum tentu betul. Dan pelajar ini dia masih lagi belum cukup matang untuk menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Betul. Oleh itu dalam situasi sekarang, kalau dia kata pempengaruh yang positif itu ramai, tapi saya nak sebut pempengaruh yang negatif itu lebih ramai. Dan kalaulah pempengaruh yang positif ini pun, contohlah dia kata mereka juga buat konten, tapi yang di sana tu, yang di luar sana, kalau dulu TV ni macam-macam konten yang negatif kan, sekarang ni di dalam handphone. Dan bukan saja waktu, kalau kita dulu tengok TV mungkin sampai pukul 11, pukul 12. Sekarang ni 2-3 pagi pun masih lagi ada orang buat konten. Jadi ini sangat bahaya. Kadang-kadang pukul 2 pagi, 3 pagi pun dia belum tidur lagi. Ini pada saya harus dibendung. Kerajaan mesti buat sesuatu. Mungkin mesti kena ada dasar-dasar influencer. Dasar-dasar influencer, betul lah. Menarik. Betul. Terima kasih. Cik Mat, bagaimana pendapat Farhan? Kita berbalik semula kepada pilihan anak muda ataupun pelajar itu. Tapi kita mungkin terlepas pandang bahawasanya pelajar ni dalam nak membuat keputusan ataupun penentuan dalam kehidupan dia, dia memerlukan bimbingan. Sebab tu adanya penceramah motivasi, ada guru-guru dan yang paling penting, tunjang paling utama sebenarnya, dalam institusi keluarga itu sendiri. Saya pernah jumpa seorang pelajar yang mana dia cakap dia tak pernah ada telefon. Dan mak dia menghadiahkan dia telefon hanya selepas paper terakhir SPM. Menunjukkan bahawasanya dalam Malaysia ni masih ada lagi pelajar yang mana tidak ada handphone dia sendiri dan dia boleh survive. Tapi kebanyakan pelajar yang ada dekat Malaysia, kalau kita tengok, semua dah ada phone. Kalau ingat zaman kita dulu, budak yang paling smart, paling kaya pada ketika itu, di bumbung rumahnya ada satu piring. Di zaman tu memang zaman yang sangat luar biasa hebat. Tapi sekarang ni tak ada masalah. Kerana apa? Sambungan internet adalah segala-galanya. Jadi kalau kita tengok balik dalam keluarga itu sendiri, kalau keluarga itu dia boleh membimbing anak itu untuk menentukan apa yang baik, apa yang buruk, saya rasa ibu bapa itu berjaya mendidik. Dan saya rasa anak yang baik dia mesti akan mengikut dan akan menuruti apa sahaja yang mak ayah dia minta untuk dia buat. Dan ditambah pula dengan kerjaya kami sebagai penceramah motivasi, sebagai guru-guru, di sekolah kita pun kena membentuk supaya pelajar-pelajar ni dia ada mentaliti bahawasanya dia bijak dalam membuat pilihan. Sebenarnya memilih itu ialah itu yang sukar sebenarnya, tetapi dia perlukan bimbingan. So bimbingan itu datang daripada mana? Daripada mereka yang ada di sekeliling mereka. Jadi
Jika tanya pendapat saya, para pelajar sekarang ni dia boleh buat pilihan sama ada nak menguntungkan ataupun nak merugikan diri dia sendiri. Kalau tanya saya, pempengaruh still tak salah. Cumanya pelajar-pelajar yang perlu buat keputusan mana yang baik, mana yang buruk. Terima kasih Saudara Farhan Rahmat. Menarik hujan daripada kedua-dua belah pihak. Namun kita akan berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Dua Sisi. Dominasi jenama anda dengan dua sisi TV dan digital dalam satu platform. Jangkauan lebih luas, impak lebih padu. Jenama anda bukan sekadar muncul tapi diingati. Ini bukan tajaan biasa. Ini cara baru kuasai pasaran. Jom jadikan jenama anda pilihan utama Malaysia. Tempah slot anda sekarang. Iklankan jenama anda agar dipercayai ramai. Layari www.knkvgroup.com. Anda mahu anjurkan acara yang berprestij? Layari www.knkvgroup.com. Anda perlukan latihan pemasaran untuk pasukan anda. Layari www.knkvgroup.com. KNKV Group, sebuah produksi periklanan, penganjur acara dan latihan pemasaran. Pilihan jenama-jenama unggul di Malaysia. Kembali lagi dalam Dua Sisi, kita masih lagi dalam sisi debat. Kita teruskan dengan pusingan yang ketiga bersama dengan Cik Mat dan juga Farhan Rahmat. Kita persilakan pencadang untuk bertanyakan soalan terlebih dahulu kepada pembangkang. Saya berminat dengan satu kenyataan beliau. Tadi dia kata pengalaman ada pelajar dia tak ada handphone langsung sehingga habis paper yang terakhir SPM baru dia ada telefon. Maksudnya dia baguslah. Dia ada background family yang sangat menjaga. Okey, soalan saya, berapa ramai keluarga yang begini? Sedangkan realitinya tidak ramai yang begini. Kadang-kadang jangan tunggu SPM. SPM 18 tahun, anak tu baru umur setahun atau 2 tahun lagi anak tu telah pun menggunakan telefon. Dan ini satu cabaran. Okey, kadang-kadang ada ibu ayah tu dia bekerja di luar dan di sinilah sebenarnya kandungan menentukan hala tuju pemikiran pelajar itu sendiri. Okay, kalau kandungan tu positif, insya-Allah okey. Kalau kandungan tu negatif, ini masalah dia. Okey, soalan dia, kita pun ada di sekolah-sekolah pelajar kita yang bawa handphone. MRSM, banyak sekarang sudah MRSM yang dah bawa handphone. Saya pernah ceramah di sekolah MRSM, pelajar bawa handphone. Kita rest kejap 5 minit untuk ambil angin. 5 minit pegang handphone. Okey, soalan saya, bagaimana kita nak memastikan pelajar yang sedemikian ni, kalau kita kata yang tak ada handphone ni satu golongan, dua golongan je, tapi yang memang ada handphone, macam mana kita nak selamatkan dia? Macam mana tu Farhan Rahmat? Baik, bagi saya tak ada masalah sebab di zaman sekarang ni sebenarnya ada banyak sangat aplikasi termasuk juga MRSM, termasuk juga sekolah-sekolah yang mana menggunakan telefon ketika di waktu persekolahan, yang mana ada aplikasi yang boleh menyekat apa sahaja laman web ataupun apa sahaja aplikasi yang mengundang kepada isu negatif. Tetapi sebenarnya kalau kita tengok balik dari sudut pandang yang berbeza, sebenarnya ada ramai orang yang mana dia menyalahkan dari segi penggunaan telefon itu sendiri. Sebenarnya, bagi pendapat saya secara peribadi, penggunaan telefon ini sebenarnya dia berbalik semula macam mana sekalipun kepada asasnya iaitu pemilihan. Kalau pelajar itu ataupun anak muda itu menggunakannya kerana niatnya baik, niatnya betul, atas bimbingan yang betul, saya yakin, saya percaya penggunaannya insya-Allah, kalau dia tahu benda yang halal, benda yang haram atas didikan agama yang baik, mak ayah yang selalu menegur, ambil tahu, saya rasa tak akan berlaku isu yang macam tu. Tapi kenapa benda yang Cik Mat sebutkan tadi itu berlaku? Ini semua kerana kesalahan memilih, pemilihan rakan yang salah, kan, rancangan yang salah, kandungan yang salah. Ini akan membentuk karakter pelajar tersebut. Dan sebab itulah saya pernah dengar satu kata-kata Saidina Ali yang menyebut, jika nak tengok masa depan sesebuah negara, lihatlah bagaimana anak mudanya pada hari ini. Dan kalau kita tengok balik sekarang ni, anak muda kita yang terlibat dengan gadget dan sebagainya, kita boleh kata mereka agak maju. Dan maju dari segi mereka ni mampu untuk berfikir luar biasa. Tapi ke manakah mereka? Di situlah kegunaannya ataupun fungsinya ibu ayah, guru-guru untuk mengajar. Bagaimana nak berfikir secara kritis, nak menggunakan sesuatu itu, bagaimana nak gunakan dengan cara yang betul. Kalau kita nak asyik menyalahkan pengaruh, bagi saya tak adil. It's not fair. It's not fair. Sebab saya terus terang cakap, saya sendiri sebagai orang yang consume konten untuk konten ceramah di sekolah,
saya perlu berterima kasih kepada ramai influencer yang mana memberikan input dan juga additional value kepada saya untuk menyampaikannya kepada sekolah, kepada pelajar sekolah. Jadi, that's it. Terima kasih Farhan Rahmat. Itu ialah jawapan daripada saudara Farhan Rahmat. Baik, sekarang ini kita nak dengar pula soalan daripada Farhan Rahmat kepada Cik Mat. Baik, Cik Mat, kita dekat dunia yang serba moden sekarang ni tak dapat menolak tentang isu penyalahgunaan gadget, pengaruh yang membawa pengaruh buruk kepada anak-anak muda sekarang. Jadi saya nak tanya Cik Mat, apa pandangan Cik Mat untuk kita nak memastikan mereka yang mempunyai telefon sejak kecil sampailah di peringkat sekolah menengah ataupun universiti, macam mana kita nak mengekang apa yang Cik Mat katakan tadi, pengaruh buruk yang dibawa oleh pengaruh-pengaruh dalam media sosial sebentar tadi. Terima kasih soalannya. Silakan Cik Mat. Sebenarnya jawapan ni dia ada kepada apa yang Tuan Farhan sebut. Iaitu kita kena mengekang benda ini daripada dalam keluarga itu sendiri. Okey. So, kalau kita kata dalam keluarga, berapa ramai keluarga yang boleh protect keluarga dia. Okey. Berapa ramai keluarga. Dan sebenarnya kalau kita tengok, media sosial influencer dia bukan bagi kesan buruk kepada pelajar semata-mata, kepada cikgu pun, kepada ustaz-ustazah pun. Berapa ramai ustaz-ustazah yang akhirnya cikgu-cikgu mudir akhirnya kena tangkap. Sebab apa? Buat benda-benda yang melibatkan aktiviti yang tidak bermoral. Okay? So ini sebenarnya kesan daripada dunia luar, kesan daripada media-media sosial yang ada di luar, sebenarnya memang bagi bad impact kepada pelajar ke, ibu bapa ke, pekerja ke, dan sesiapa sahaja. Okay? Kalau dahulu kita lihat macam saya sebut tadi, TV itu waktu-waktunya, tapi sekarang ni sudah setiap masa. Kalau kita minum racun, terminum sedikit tak apa, tapi hari-hari minum, setiap masa minum, rosak juga. So, bagaimana kita nak kekang? Di sinilah kita perlukan influencer yang positif. Dan sebab tu influencer ni dia kena ada nilai moral. Dia tahu bagaimana dia nak menyampaikan, dia tahu apa batasan-batasan dia dalam menyampaikan konten-konten. Sebab orang yang consume konten kita tak boleh salahkan. Sebab apa persepsi dia kepada konten tu pelbagai. Bila satu konten dia bagi, ada orang positif, ada orang negatif, kan? Tapi kalau dia sentiasa bagi konten-konten yang positif, insya-Allah akan bagi satu vibe positif dalam masyarakat. Di sini saya sangat menyeru influencer untuk sentiasa konsisten kongsi konten-konten. Sebab ada orang kata bad marketing is still marketing. Dia buat konten-konten yang tak baik sebab dia fokus kepada perniagaan dia. So ini yang tidak baik sebenarnya, kan? Oleh kerana tersebut, orang pun akhirnya meniru gaya-gaya influencer tersebut. Akhirnya tak kisah halal atau haram, akhirnya tak kisah betul atau salah, akhirnya tak kisah baik atau tak baik. Yang penting dapat jualan, yang penting orang share, yang penting dapat perhatian. Ini tak betul. Okey. So wallahualam. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Cik Mat. Terima kasih juga saudara Farhan Rahmat. Menarik jawapan dan juga bidasan daripada kedua-dua belah pihak. Semoga jawapan yang diberikan ini bahkan membuka ruang, membuka minda kita untuk terus berfikir, untuk kita sentiasa peka terhadap perkara yang berlaku di sekeliling kita, terutamanya anak-anak kita, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam hidup ini pilihan sentiasa ada di tangan setiap insan. Dan pilihan itu ialah tanggungjawab yang telah diamanahkan kepada kita. Walau apa jua pilihan yang kita lakukan, pastikan ia memberi kebaikan bukan sahaja kepada kita, malah pada masyarakat di sekeliling kita. Semoga setiap benda yang kita lakukan akan memberi manfaat, kerana sebaik-baik manusia ialah manusia yang beri manfaat kepada orang lain. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Dua Sisi. Dominasi jenama anda dengan dua sisi TV dan digital dalam satu platform. Jangkauan lebih luas, impak lebih padu. Jenama anda bukan sekadar muncul, tapi diingat ini bukan jajak biasa. Ini cara baru kuasai pasaran. Jom jadikan jenama anda pilihan utama Malaysia. Tempat slot anda sekarang. Iklan jenama anda akan berjaya ramai. Layar www.knkvgroup.com. Anda mahu anjurkan acara yang berprestij? Layari www.knkvgroup.com. Anda perlukan latihan pemasaran untuk masukan anda. Layari www.knkvgroup.com. KNKV Group, sebuah produksi periklanan, penganjur acara dan latihan pemasaran. Pilihan jenama-jenama unggul di Malaysia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kembali lagi dalam Dua Sisi bersama saya Rizal Rashid dalam segmen Sisi Niaga. Beliau merupakan Ketua Pegawai Eksekutif daripada Azpro Bersatu Consulting Sdn Bhd dan sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada Dr. Norazlina Haji Abdullah. Apa khabar doktor? Alhamdulillah. Selamat datang. Azpro Bersatu Consulting membantu organisasi mengurus tenaga kerja dengan lebih tersusun melalui perkhidmatan-perkhidmatan seperti HR outsourcing, payroll outsourcing, recruitment support, penyediaan dokumentasi HR serta pembangunan polisi dan prosedur kerja yang lebih sistematik, doktor. Sebagai seorang business owner ataupun majikan, dia punya cabaran sangat mencabar. Kalau dulu kita tak ada digital, tak ada viral-viral ni semua. Tetapi sekarang kita berhadapan dengan another part, which is netizen tu sendiri. Saya selalu nasihatkan kepada pihak majikan, apabila kita nak buat keputusan, kita jangan membuat keputusan tanpa mengikut saluran yang betul. Maksudnya dalam arti kata yang lain, bila berhadapan dengan pekerja, mesti ada prosedur-prosedur ataupun step-step tertentu untuk kita mengambil tindakan sekiranya pekerja itu mempunyai masalah. Kalau daripada segi pematuhan, bukan daripada Jabatan Tenaga Kerja sahaja. Dia ada JPP, dia ada KWSP, PKSO, itu semua ada akta-akta dia sendiri. Jadi sebagai seorang majikan, dia perlu mematuhi setiap akta-akta yang ada di dalam garis panduan yang ditetapkan. Dan netizen biasalah mereka ni akan memberi komen ataupun persepsi yang kita rasa cuma dia tahu sebahagian perkara sahaja. Kita sebagai seorang majikan, kita jangan risau tentang part itu sekiranya pematuhan itu kita follow ikut apa yang sebenarnya. Bagi kita sebagai orang yang melakukan tugasan ataupun pematuhan secara yang betul, ada perkara part yang bagi saya bagus dengan tak bagus lah. Bagusnya dia menaikkan nama syarikat kita lah. Tapi sebenarnya kita buat kerja betul tadi. Tapi kalau sebenarnya memang kita buat kerja tidak betul, itu satu perkara yang perlu kita perbaiki lebih ke hadapan lah, insyaAllah. Boleh tak doktor perkenalkan apa sebenarnya perkhidmatan yang ditawarkan oleh Azpro Bersatu Consulting? Azpro Bersatu Consulting adalah salah sebuah syarikat yang menyediakan perkhidmatan HR secara outsource, yang mana kami memberi perkhidmatan secara praktikal kepada majikan-majikan yang kita panggil sekarang sebagai rakan strategik lah, yang mana mereka mengambil perkhidmatan kami bagi menguruskan pengurusan sumber manusia mereka, dan kita laksanakan tugasan itu secara sistematik supaya majikan-majikan ini dapat memberi fokus kepada syarikat-syarikat mereka dan sekaligus menyusun atur, mengharmonikan antara majikan dengan pekerja mereka sendiri. Peranan kami sebagai syarikat yang memberi perkhidmatan itu, kita akan memastikan bahawa syarikat-syarikat ini dia tidak perlu risaulah daripada segi pematuhan akta, dokumentasi ataupun surat-surat tawaran, polisi pekerjaan. So semua-semua ini kita akan jaga. Apa sebenarnya keperluan atau cabaran pasaran yang mendorong penubuhan Azpro Bersatu dalam bidang HR, payroll dan pengurusan pekerja, doktor? Kalau kita lihat sekarang ni, kebanyakan usahawan boleh dikatakan dia tahu, dia pakar daripada bidang produk dia, dia pakar dari bidang perkhidmatan dia tersendiri. Tapi apabila dia mempunyai pekerja dan membuat penambahan pekerja, cabaran itu akan muncul di situ. Maksudnya sekiranya daripada awal dia tidak melakukan ataupun tidak menyediakan dokumentasi ini, penambahan pekerja itu akan menyebabkan masalah kepada penyusunan kerja tu nanti, ataupun penyusunan daripada segi mungkin akan timbul isu-isu disiplin, mungkin akan timbul tidak pematuhan akta, sebab ada kebanyakan majikan menyediakan dokumen tapi tidak mengikut apa yang tepatlah daripada garis panduan yang ditetapkan. Dalam situasi perniagaan hari ini kan doktor, mengapa kan pengurusan HR perlu diberikan perhatian serius? Bukan sekadar sale penting, operasi penting, tapi kadang-kadang orang terlepas pandang pengurusan HR ataupun human resource. Sebenarnya HR ini adalah untuk mencegah masalah tu. Sebab ramai pemilik syarikat kat luar sana, dia mula mencari pakar-pakar HR ni apabila dia menghadapi masalah. Sebenarnya masalah tu perlu dibendung. Dalam konteks HR ataupun untuk menyediakan perkhidmatan HR, tak kisahlah company tu besar atau kecil, dia sebenarnya dapat mengurangkan kos-kos ni. Untuk build up ataupun untuk startup HR ni, lebih rendah dia punya kos daripada menyelesaikan krisis HR tu nanti. Sebab ada sebilangan majikan dekat luar sana yang berhadapan dengan isu-isu yang kos saman HR tu lebih besar daripada kos yang dia nak kena bayar. Kalau emosi sejajar dengan prosedur yang dibuat tu tak ada masalah. Tapi masalah dia, emosi dulu ke depan.
dia terminate dulu staff dia dulu. Jadi bila terminate staff, akan ada kos-kos yang tidak unsangkerable lah kita cakap. Unsangkerable lah. So ini yang kita nak elakkan lah. Sebab itu peranan kita kat situ ada. Kenapa ketepatan dalam gaji, potongan dan caruman seperti EPF, SOKSO, EIS dan PCB ni sangat penting kepada majikan dan pekerja, serta bagaimana HR expert membantu memastikan proses ini berjalan dengan tepat dan teratur, Doktor? Ramai majikan kalau saya melihat payroll ni sekadar membayar gaji. Ada pekerja, cukuplah bayar gaji. Tapi daripada segi pembayaran gaji, dia perlu ikut ketepatan, pematuhan undang-undang dan kepercayaan. Kesilapan daripada pengiraan gaji, kesilapan membayar, kesilapan kelewatan membayar, itu adalah menimbulkan satu ketidakpercayaan antara pekerja dan majikan. Dekat situ akan ada satu pertikaian. Proses payroll ni tak boleh sambil lewa. Kiraan tu betul ke? Perlu aku tolak ke? Ada concern letter ke untuk menolak gaji pekerja ni? Sebab perkara-perkara ini dia mengikut akta juga. HR expert kami membantu syarikat menguruskan bermula daripada pengiraan gaji, daripada laporan kehadiran, cuti, allowance, termasuklah penyediaan penyata gaji untuk meringankan tugasan syarikat tu sendiri atau pemajikan tu sendiri, termasuk dengan laporan gaji. Sebab ada syarikat yang kita jumpa, bila kita jumpa mereka, dia kata okey, kita ada buat pengiraan gaji yang betul, kita semak laporan gaji tak ada, cuma ada penyata gaji. So kat situ pun akan timbul satu kekeliruan antara pihak institusi, macam contoh KWSP, kadang-kadang mereka datang untuk buat semakan, JTK untuk datang buat semakan, so laporan gaji tu tak ada, dia akan timbul satu keraguan pula. So biasanya kita ni kalau kita tengok satu perkara tu tak ada, kita akan korek yang lain pula. Oh tak ada lagi, kita korek yang lain pula. Jadi kita kena macam kata presentation lah kita cakap kan. Permulaan tu kita dah bagi yang terbaik, InsyaAllah yang lain-lain tu tak akan ada susulan-susulan semakan lah. Tapi ada majikan yang gagal menyediakan payslip gaji sebab dia tunggu pekerja tu minta dulu. Kalau dalam akta kerja, payslip gaji ini adalah wajib. Wajib diserahkan kepada pekerja tanpa pekerja meminta pun. Dia mesti ada satu yang serahan tu. Jadi perkara-perkara ini adalah satu perkara yang kita akan jaga supaya apa yang perlu untuk pekerja kita akan, sebab kita mengambil konsep bahawa HR ini adalah menjaga kebajikan pekerja. Kita nak mengelakkan persepsi ataupun mindset orang HR mencari salah pekerja. Sebenarnya HR bukan cari salah pekerja, HR menjaga kebajikan pekerja. Dokumen-dokumen itu adalah pentinglah untuk penyerahan. Bagaimana mereka boleh mendapatkan maklumat lanjut dan berhubung dengan pihak doktor? Kepada para usahawan yang ingin mendapatkan perkhidmatan HR expert, dia boleh menghubungi talian 012-7836-774. So insyaAllah kami akan cuba menghubungi dan menyelesaikan masalah. Mungkin daripada peringkat konsultasi awal lah, kita diagnose dulu lah. Kalau kata syarikat tu tak perlukan perkhidmatan, cuma perlukan konsultasi sahaja ataupun khidmat nasihat je, kita akan bagi ikut sepatutnya lah, insyaAllah. Terima kasih kepada pihak Azpro Bersatu Consulting ataupun akan dikenali sebagai HR Expert atas perkongsian yang sangat bermanfaat tentang realiti pengurusan pekerja, pembantuan HR dan juga cabaran tenaga kerja semasa yang perlu diberi perhatian pada setiap majikan. Jadi selepas ni, kita akan beralih ke satu lagi segmen bersama Empower Quran Global yang berkongsi usaha menyemarakkan budaya membaca, mentadabbur dan menghayati Al-Quran dalam kehidupan seharian. Jangan ke mana-mana, kekal bersama kami dalam Dua Sisi. Dominasi jenama anda dengan dua sisi TV dan digital dalam satu platform. Jangkauan lebih luas, impak lebih padu. Jenama anda bukan sekadar muncul tapi diingati. Ini bukan tajaan biasa. Ini cara baru kuasai pasaran. Jom jadikan jenama anda pilihan utama Malaysia. Tempah slot anda sekarang. Iklankan jenama anda agar dipercayai ramai. Layari www.knkvgroup.com. Anda mahu anjurkan acara yang berprestij? Layari www.knkvgroup.com. Anda perlukan latihan pemasaran untuk pasukan anda? Layari www.knkvgroup.com. KNKV Group, sebuah produksi periklanan, penganjur acara dan latihan pemasaran. Pilihan jenama-jenama unggul di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.
Kembali lagi dalam Dua Sisi bersama saya Rizal Rashid dalam segmen Sisi Niaga. Beliau merupakan Ketua Pegawai Eksekutif daripada Azpro Bersatu Consulting Sdn Bhd dan sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada Dr. Norazlina Haji Abdullah. Apa khabar doktor? Alhamdulillah. Selamat datang. Azpro Bersatu Consulting membantu organisasi mengurus tenaga kerja dengan lebih tersusun melalui perkhidmatan-perkhidmatan seperti HR outsourcing, payroll outsourcing, recruitment support, penyediaan dokumentasi HR serta pembangunan polisi dan prosedur kerja yang lebih sistematik, doktor ya. Sebagai seorang business owner atau pemajikan, dia punya cabaran sangat mencabar. Kalau dulu kita tak ada digital, tak ada viral-viral ni semua. Tetapi sekarang kita berhadapan dengan another part, which is netizen tu sendiri. Saya selalu nasihatkan kepada pihak majikan, apabila kita nak buat keputusan, kita jangan membuat keputusan tanpa mengikut saluran yang betul. Maksudnya dalam arti kata yang lain, bila berhadapan dengan pekerja, mesti ada prosedur-prosedur ataupun step-step tertentu untuk kita mengambil tindakan sekiranya pekerja itu mempunyai masalah. Kalau daripada segi pematuhan, bukan daripada Jabatan Tenaga Kerja sahaja. Dia ada JPP, dia ada KWSP, PKSO, itu semua ada akta-akta dia sendiri. Jadi sebagai seorang majikan, dia perlu mematuhi setiap akta-akta yang ada di dalam garis panduan yang ditetapkan. Dan netizen biasalah mereka ni akan memberi komen ataupun persepsi yang kita rasa cuma dia tahu sebahagian perkara sahaja. Kita sebagai seorang majikan, kita jangan risau tentang part itu sekiranya pematuhan itu kita follow ikut apa yang sebenarnya. Bagi kita sebagai orang yang melakukan tugasan ataupun pematuhan secara yang betul, ada perkara part yang bagi saya bagus dengan tak bagus lah. Bagusnya dia menaikkan nama syarikat kita lah. Tapi sebenarnya kita buat kerja betul tadi. Tapi kalau sebenarnya memang kita buat kerja tidak betul, itu satu perkara yang perlu kita perbaiki di hadapan lah, insyaAllah. Boleh tak doktor perkenalkan apa sebenarnya perkhidmatan yang ditawarkan oleh Azpro Bersatu Consulting? Azpro Bersatu Consulting adalah salah sebuah syarikat yang menyediakan perkhidmatan HR secara outsource, yang mana kami memberi perkhidmatan secara praktikal kepada majikan-majikan yang kita panggil sekarang sebagai rakan strategik lah, yang mana mereka mengambil perkhidmatan kami bagi menguruskan pengurusan sumber manusia mereka, dan kita laksanakan tugasan itu secara sistematik supaya majikan-majikan ini dapat memberi fokus kepada syarikat-syarikat mereka dan sekaligus menyusun atur, mengharmonikan antara majikan dengan pekerja mereka sendiri. Peranan kami sebagai syarikat yang memberi perkhidmatan itu, kita akan memastikan bahawa syarikat-syarikat ini dia tidak perlu kata risaulah daripada segi pematuhan akta, dokumentasi ataupun surat-surat tawaran, polisi pekerjaan. So semua-semua ini kita akan jaga. Apa sebenarnya keperluan atau cabaran pasaran yang mendorong penubuhan Azpro Bersatu dalam bidang HR, payroll dan pengurusan pekerja, doktor? Kalau kita lihat sekarang ni, kebanyakan usahawan boleh dikatakan dia tahu, dia pakar daripada bidang produk dia, dia pakar dari bidang perkhidmatan dia tersendiri. Tapi apabila dia mempunyai pekerja dan membuat penambahan pekerja, cabaran itu akan muncul di situ. Maksudnya sekiranya daripada awal dia tidak melakukan ataupun tidak menyediakan dokumentasi ini, penambahan pekerja itu akan menyebabkan masalah kepada penyusunan kerja tu nanti, ataupun penyusunan daripada segi mungkin akan timbul isu-isu disiplin, mungkin akan timbul tidak pematuhan akta, sebab ada kebanyakan majikan menyediakan dokumen tapi tidak mengikut apa yang tepatlah daripada garis panduan yang ditetapkan. Dalam situasi perniagaan hari ini kan doktor, mengapa kan pengurusan HR perlu diberikan perhatian serius? Bukan sekadar sale penting, operasi penting, tapi kadang-kadang orang terlepas pandang pengurusan HR ataupun human resource. Sebenarnya HR ini adalah untuk mencegah masalah tu. Sebab ramai pemilik syarikat kat luar sana, dia mula mencari pakar-pakar HR ni apabila dia menghadapi masalah. Sebenarnya masalah tu perlu dibendung. Dalam konteks HR ataupun untuk menyediakan perkhidmatan HR, tak kisahlah company tu besar atau kecil, dia sebenarnya dapat mengurangkan kos-kos ni. Untuk build up ataupun untuk startup HR ni, lebih rendah dia punya kos daripada menyelesaikan krisis HR tu nanti. Sebab ada sebilangan majikan dekat luar sana yang berhadapan
dengan isu-isu yang kos saman HR tu lebih besar daripada kos yang dia nak kena bayar. Kalau emosi sejajar dengan prosedur yang dibuat tu tak ada masalah. Tapi masalah dia emosi dulu ke depan. Dia terminate dulu staff dia dulu. Jadi bila terminate staff akan ada kos-kos yang tidak unsangkerable lah kita cakap. Unsangkerable lah. So ini yang kita nak elakkan lah. Sebab itu peranan kita kat situ ada. Kenapa ketepatan dalam gaji, potongan dan caruman seperti EPF, SOKSO, EIS dan PCB ini sangat penting kepada majikan dan pekerja, serta bagaimana HR expert membantu memastikan proses ini berjalan dengan tepat dan teratur, Doktor? Ramai majikan kalau saya melihat payroll ni sekadar membayar gaji. Ada pekerja, cukuplah bayar gaji. Tapi daripada segi pembayaran gaji, dia perlu ikut ketepatan, pematuhan undang-undang dan kepercayaan. Kesilapan daripada pengiraan gaji, kesilapan membayar, kesilapan kelewatan membayar, itu adalah menimbulkan satu ketidakpercayaan antara pekerja dan majikan. Dekat situ akan ada satu pertikaian. Proses payroll ni tak boleh sambil lewa. Kiraan tu betul ke? Perlu aku tolak ke? Ada concern letter ke untuk menolak gaji pekerja ni? Sebab perkara-perkara ini dia mengikut akta juga. HR expert kami membantu syarikat menguruskan bermula daripada pengiraan gaji, daripada laporan kehadiran, cuti, allowance, termasuklah penyediaan penyata gaji untuk meringankan tugasan syarikat tu sendiri atau pemajikan tu sendiri, termasuk dengan laporan gaji. Sebab ada syarikat yang kita jumpa, bila kita jumpa mereka, dia kata okey, kita ada buat pengiraan gaji yang betul, kita semak laporan gaji tak ada, cuma ada penyata gaji. So kat situ pun akan timbul satu kekeliruan antara pihak institusi, macam contoh KWSP, kadang-kadang mereka datang untuk buat semakan, JTK untuk datang buat semakan, so laporan gaji tu tak ada, dia akan timbul satu keraguan pula. So biasanya kita ni kalau kita tengok satu perkara tu tak ada, kita akan korek yang lain pula. Tak ada lagi, kita korek yang lain pula. Jadi kita kena, macam kata presentation lah kita cakap kan. Permulaan tu kita dah bagi yang terbaik, InsyaAllah yang lain-lain tu tak akan ada susulan-susulan semakan lah. Tapi ada majikan yang gagal menyediakan payslip gaji sebab dia tunggu pekerja tu minta dulu. Kalau dalam akta kerja, payslip gaji ini adalah wajib diserahkan kepada pekerja tanpa pekerja meminta pun. Dia mesti ada satu yang serahan tu. Jadi perkara-perkara ini adalah satu perkara yang kita akan jaga supaya apa yang perlu untuk pekerja kita akan, sebab kita mengambil konsep bahawa HR ini adalah menjaga kebajikan pekerja. Kita nak mengelakkan persepsi ataupun mindset orang HR mencari salah pekerja. Sebenarnya HR bukan cari salah pekerja, HR menjaga kebajikan pekerja. Dokumen-dokumen itu adalah pentinglah untuk penyerahan. Bagaimana mereka boleh mendapatkan maklumat lanjut dan berhubung dengan pihak doktor? Kepada para usahawan yang ingin mendapatkan perkhidmatan HR expert, dia boleh menghubungi talian 012-7836-774. So insyaAllah kami akan cuba menghubungi dan menyelesaikan masalah. Mungkin daripada peringkat konsultasi awal lah, kita diagnose dululah. Kalau kata syarikat tu tak perlukan perkhidmatan, cuma perlukan konsultasi sahaja ataupun khidmat nasihat je, kita akan bagi ikut sepatutnya lah, insyaAllah. Terima kasih kepada pihak Azpro Bersatu Consulting ataupun akan dikenali sebagai HR Expert atas perkongsian yang sangat bermanfaat tentang realiti pengurusan pekerja, pembantuan HR dan juga cabaran tenaga kerja semasa yang perlu diberi perhatian pada setiap majikan. Jadi selepas ni, kita akan beralih ke satu lagi segmen bersama Empower Quran Global yang berkongsi usaha menyemarakkan budaya membaca, mentadabbur dan menghayati Al-Quran dalam kehidupan seharian. Jangan ke mana-mana, kekal bersama kami dalam Dua Sisi. Dominasi jenama anda dengan dua sisi TV dan digital dalam satu platform. Jangkauan lebih luas, impak lebih padu. Jenama anda bukan sekadar muncul, tapi diingati. Ini bukan tajaan biasa. Ini cara baru kuasai pasaran. Jom jadikan jenama anda pilihan utama Malaysia. Tempah slot anda sekarang. Iklankan jenama anda agar dipercayai ramai. Layari www.knkvgroup.com. Anda mahu anjurkan acara yang berprestij? Layari www.knkvgroup.com. Anda perlukan latihan pemasaran untuk pasukan anda? Layari www.knkvgroup.com. KNKV Group, sebuah produksi periklanan, penganjur acara dan latihan pemasaran, pilihan jenama-jenama unggul di Malaysia.